Apa bukti Nabi Muhammad SAW utusan Tuhan? Buktinya keajaiban dan mukjizat yang ada pada Nabi. Apa mukjizatnya? Ada banyak. Tapi kan Nabi dah wafat, macam mana kita nak tengok? Sebab itulah Allah beri Nabi Muhammad SAW satu mukjizat yang special yang tidak dibatasi oleh umur Nabi, bahkan melangkaui zaman bergenerasi, iaitu Al-Quran. Apa mukjizatnya Al-Quran itu? Sebelum kita nak sembang pasal mukjizat Al-Quran, kita kenalah kenal Al-Quran tu dulu. Al-Quran ialah kalamullah ataupun kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Lepas Nabi dapat wahyu, Nabi akan suruh penulis-penulis wahyu yang terpilih untuk menulis ayat-ayat yang diturunkan itu sebiji seperti apa yang Nabi dapat daripada malaikat Jibril. Nabi tak boleh ubah walaupun satu huruf, walaupun maknanya akan tetap sama. Sebab Al-Quran itu bermukjizat sekalipun pada huruf-hurufnya. Lepas tu, penulis wahyu akan baca balik tulisan mereka di hadapan Nabi SAW. Bila Nabi dah confirmkan betul ayat itu, barulah para sahabat akan menghafal ayat itu dan menyebarkannya kepada masyarakat. Sekarang barulah kita boleh sembang pasal mukjizat Al-Quran. Sebenarnya dah ada banyak buku dan video yang menerangkan pasal mukjizat-mukjizat Al-Quran ini. Tetapi sensei di sini hanya akan berkongsi sedikit sebagai hint untuk korang cari lagi mukjizat-mukjizat Al-Quran yang lain. Nama lain bagi Al-Quran ialah Kitabullah ataupun buku Allah. Mukjizatnya Al-Quran ini kita boleh lihat daripada sudut ia sebagai sebuah buku. Hebatnya sebuah buku dilihat pada bagaimana ia berjaya mempengaruhi pembacanya. Selain itu, ia juga boleh disebabkan oleh kerana gaya penyusunan buku itu yang sistematik, gaya bahasanya yang puitis, cara penceritaan yang menarik, pemilihan kosakatanya yang sesuai, fakta-faktanya yang tepat lagi memeranjatkan dan sebagainya. Itulah gambaran sebuah buku yang hebat, hasil karya seorang manusia. Sekarang cuba kita fikir, kalau buku karya manusia boleh jadi sehebat itu, takkanlah buku yang datang daripada Tuhan isinya biasa-biasa je. Mestilah jauh lebih dahsyat. Tapi mukjizat-mukjizat ni dia takkan terzahir dengan sendiri, melainkan kita kena ada usaha untuk melihatnya. Kena ada usaha nak tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kena ada usaha nak faham isi kandungan Al-Quran. Tak cukup kalau kita setakat puas hati boleh baca Al-Quran dengan bertajwid saja. Allah turunkan Al-Quran untuk jadi petunjuk buat kita. Macam mana Al-Quran nak jadi petunjuk kalau kita tak faham isi kandungannya? Macam mana kita nak sampai destinasi kalau signboard jalan pun kita tak boleh faham? Mesti kita akan tersesat. Sebab tu jika kita diberi umur sampai berpuluh-puluh tahun tapi sekali pun kita tak pernah tadabbur Al-Quran, kita patut merasa malu dengan Tuhan. Oleh itu pesanan sensei, kalau boleh, paling koman pun biarlah ada azam sebelum aku mati ni mesti aku khatam sekali terjemahan tafsir Al-Quran dengan sekali lalu. Tapi kalau sanggup baca pelan-pelan untuk hayati, itu lagi bagus. Tapi kalau memang dah sibuk sangat, tak tahulah sibuk apa kan, cubalah khatamkan dengan sekali lalu. Tapi bukankah boleh sesat kalau kita faham Al-Quran sendiri? Okey, kalau baca terjemahan Al-Quran pun boleh tersesat sebab silap faham, apalagi kalau korang tak pernah baca terjemahan Al-Quran langsung, lagilah mudah korang tersesat. Betul tak? Sebab orang yang ada usaha nak faham Al-Quran tapi tersilap faham, dia lagi baik daripada orang yang langsung tak nak faham apa Al-Quran cakap. Lagipun ini Malaysia lah, ustaz-ustazah belum lagi pupus. Korang boleh tanya je dia orang kalau korang tak faham. Dia jadi sesat bila korang memandai-mandai faham sendiri bila korang tak faham. Dah lah basic bahasa Arab pun tak ada. Ada hati nak faham Al-Quran sendiri. Okey, berbalik kepada cerita Al-Quran sebagai sebuah mukjizat. Buku yang hebat akan berjaya memberi satu kesan yang besar kepada pembacanya. Al-Quran terbukti berjaya membangkitkan sebuah masyarakat Arab Gasar di padang pasir menjadi masyarakat yang bertamadun sehingga mereka berjaya meluaskan wilayah kekuasaan mereka ke negara luar Arab sampai mereka boleh jatuhkan Empire Parsi dan boleh berperang melawan tentera Rom. Ini boleh diumpamakan seperti ada sebuah buku
yang dibaca oleh penduduk sebuah kampung, lalu penduduk di kampung itu bangkit dan meluaskan wilayah kampung mereka sehingga menguasai kampung-kampung yang lain. Akhirnya terbentuk menjadi sebuah negara baru. Kemudian ia berkembang lagi menjadi sebuah empire sehingga boleh berlawan dan berperang dengan Amerika dan Rusia. Itulah perumpamaan Rom dan Parsi pada zaman Nabi SAW. Al-Quran juga merupakan satu-satunya buku yang berjaya dihafal 100% oleh beribu-ribu bahkan mungkin berjuta manusia. Di Malaysia saja, kita mungkin ada beratus bahkan beribu orang yang hafal Al-Quran secara komplit. Kita siap boleh test dia, suruh sambung ayat yang kita petik secara random dalam Al-Quran. Dia akan boleh sambung ayat tu sampai selesai. Dan yang lebih mengejutkan, kebanyakan mereka ni sebenarnya tak faham bahasa Arab pun. Bagi sensei lah, ini saja pun dah cukup untuk membuktikan Al-Quran ini adalah mukjizat daripada Tuhan. Yelah, mana ada buku yang dihasilkan oleh manusia yang muka suratnya mencapai lebih 600 muka surat, boleh dihafal semuanya oleh beribu-ribu manusia yang tak faham bahasa buku tu. Tak ada. Kita agama lain, apa segala buku pun, tak ada yang boleh capai tahap macam Al-Quran ini. Sebab tu mustahil akan ada orang boleh ubah isi kandungan Al-Quran. Cukuplah dia tukar satu huruf je. Lepas tu dia cetak banyak-banyak dan sebarkan kepada masyarakat. Sensei percaya mesti akan kantoi punya. Lagipun Allah dah jamin dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Cara Al-Quran ni disusun juga adalah mukjizat. Al-Quran ada 114 surah dan susunan surah-surah ini ada hikmahnya yang tersendiri. Bermula daripada surah Al-Fatihah hinggalah ke surah An-Nas. Kenapa Al-Quran dimulai oleh surah Al-Fatihah? Kerana surah ini ialah sinopsis Al-Quran. Kalau kita nak beli sebuah buku, kita nak tahu buku tu cerita pasal apa, kita akan pusing belakang, kita akan baca sinopsis dia. Tapi Al-Quran ini hebat. Kita tak perlu pusing belakang nak tahu sinopsis Al-Quran. Allah memang buat surah yang pertama itu menceritakan sinopsis Al-Quran. Korang boleh rujuk terjemahan surah Al-Fatihah. Dari surah ini, kita dapat tahu bahawa Al-Quran ini ialah kitab yang menceritakan macam mana langkah-langkah untuk kita tetap berada di atas jalan yang lurus supaya kita tidak jadi orang-orang yang dimurkai ataupun sesat. Lepas tu pula, kenapa surah yang terakhir surah An-Nas? Sebab selepas kita dah minta petunjuk kepada Allah, tidak ada benda lain lagi yang lebih penting daripada kita minta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan-kejahatan yang akan menyebabkan kita terpesong daripada jalannya yang lurus. Korang boleh rujuk terjemahan surah An-Nas. Lepas tu korang boleh kaji lagi. Kenapa lepas surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah? Lepas tu kenapa lepas Al-Baqarah, surah Ali Imran? Dan seterusnya. Semua tu ada hikmah, ada wisdom di sebaliknya. Bukan saja-saja, bukan kebetulan. Ini kitab Allah, kalam Allah, bukan besya-besya. Mukjizat dari sudut gaya bahasa pula, kita boleh nampak dengan perhatikan 3 ayat ni. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 29 yang bermaksud mereka bertanya kepada engkau mengenai anak-anak bulan. Katakanlah, ia menandakan waktu-waktu urusan dan amalan manusia, khususnya ibadat haji. Kemudian pada ayat 220, yang maksudnya mereka bertanya kepada engkau tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amatlah baik. Yang ketiga dalam surah Al-Isra ayat 85 yang bermaksud, dan mereka bertanya kepada engkau tentang roh, katakanlah roh itu daripada perkara urusan Tuhanku. Jadi formula dia, bila ayat tu starting dia, mereka bertanya sekian, katakanlah sekian. Tapi tiba-tiba dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau mengenai aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Dekat sini, Allah tidak menggunakan formula yang sama. Kalau guna formula tu, sepatutnya ayatnya berbunyi, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Tapi Allah terus jawab direct, maka sesungguhnya aku dekat. Kenapa macam tu? Hikmahnya nak menunjukkan bahawa Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Sampai kalau kita nak minta apa saja dengan Allah, minta saja direct. Allah akan kabulkan. Tak perlu perantaraan patung berhala, pokok-pokok, batu bata, kayu kayan dan sebagainya.
Nampak tak seni gaya bahasa Allah dalam Al-Quran itu sampai detail macam tu? Padahal ini baru satu contoh saja. Contoh-contoh lain ada lagi, tapi korang carilah sendiri. Sekarang kita tengok mukjizat dari segi tulisan pula. Contohnya dalam surah Yasin ayat 40, Allah berfirman, "Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar." Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Walal lailu sabiqun nahar. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Wa kullum fi falakin yasbahun. Dan masing-masing beredar pada garis orbitnya. Cuba fokus pada ayat wa kullum fi falakin yasbahun, iaitu masing-masing beredar pada garis orbitnya. Di sini Allah menggunakan ayat palindrom, iaitu jika ayat ini dieja satu-satu, dia akan jadi kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Palindrom itu bermakna bahawa ejaan ayat itu akan sama ada dibaca dari kanan atau dari kiri. Hikmahnya seolah-olah Allah nak menggambarkan macam mana rupa beredarnya bintang-bintang di langit pada orbit masing-masing berdasarkan susunan huruf pada ayat ini. Sekarang kita pergi pada mukjizat matematik dalam Al-Quran. Contohnya jumlah perkataan yang berselerak dalam Al-Quran, sebenarnya ada hikmah tertentu kenapa bilangannya sebanyak itu. Contohnya bila kita kira perkataan Adam dan Isa di dalam Al-Quran, kita akan dapat dua-duanya ada dalam jumlah yang sama, iaitu 25 kali. Kenapa sama? Saja-saja ke? Tengok surah Ali Imran ayat 59 yang bermaksud, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Contoh lain pula ialah perkataan rajul, seorang lelaki, dan perkataan imro'ah, seorang perempuan. Dua-dua perkataan ini disebut secara random dalam Al-Quran. Tapi ternyata dua perkataan ini ada dalam jumlah yang sama, iaitu 24 kali. Dalam surah At-Taubah ayat 36 pula yang bermaksud, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dihormati. Perkataan syahr, iaitu bulan, disebut dalam Al-Quran 12 kali. Ini sesuai dengan bilangan bulan dalam setahun. Padahal perkataan syahr ini disebut dalam Al-Quran secara berselerak dalam pelbagai surah. Begitu pula perkataan syahraini, iaitu 2 bulan, disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Ini sesuai dengan bilangan 4 bulan yang dihormati dalam Al-Quran. Perkataan yaum, iaitu hari pula, disebut secara random dalam Al-Quran sebanyak 348 kali. Dalam kalender bulan Hijri, sebulan sekurang-kurangnya mesti ada 29 hari. Jika 29 hari dikalikan dengan 12 bulan setahun, maka ia menyamai dengan 348 hari setahun. Contoh-contoh lain pula korang boleh cari sendiri. Sekarang cuba kita fikir, adakah ini semua kebetulan? Adakah penulis buku yang ambil kisah berapa kali dia nak guna satu-satu perkataan tu dalam buku dia? Tiap-tiap kali dia tulis perkataan tu, dia kena kira berapa kali dah dia tulis. Sebab dia dah bajet berapa banyak je perkataan tu dia boleh ada dalam buku dia. Jadi dakwaan bahawa Al-Quran ini ditulis dan direka oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat mustahil. Sebab Al-Quran bukan ditulis dalam satu masa mengikut tertib surah-surah yang ada pada hari ini. Ayat-ayat Al-Quran turun mengikut peristiwa. Kadang-kadang satu surah ini ayat dia tak habis lagi. Tapi Allah dah turunkan ayat lain daripada surah lain untuk peristiwa yang lain pula. Jadi mustahil Nabi dapat bajet nak tulis satu-satu kata tu berapa kali. Apalagi Nabi tidak ada teknologi moden macam kita pada hari ini. Jadi secara logiknya hanya Tuhan saja yang boleh datangkan buku yang macam ni. Mukjizat Al-Quran dari sudut saintifik pula, kita boleh lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 47 yang bermaksud, dan langit itu kami bangunkan dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Teleskop Hubble membuktikan bahawa alam semesta ini sentiasa berkembang. Kalau kita boleh rewind balik proses perkembangan alam semesta ni, kita akan nampak alam semesta ni akan mengecut sampai menjadi satu titik kecil. Daripada satu titik inilah
berlakunya Big Bang yang mana ia meledak berkembang menjadi alam semesta seperti hari ini dan terus berkembang. Benda ni selari dengan surah Al-Anbiya ayat yang ke-30 yang bermaksud, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahawasanya langit dan bumi itu kedua-duanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara kedua-duanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Satu lagi lah fakta saintifik yang sensei nak kongsi ialah tentang lalat. Tahu tak macam mana lalat ni makan? Dia kan tak ada gigi, macam mana dia nak makan makanan pepejal? Dia akan ludah air liur dia pada makanan tu. Air liur tu akan cairkan makanan tu dan dia akan minum cecair tu. Benda ni selari dengan ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 73 yang bermaksud, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah, yakni berhala itu. Jadi betul lah tak ada siapa boleh rampas balik apa yang telah dimakan oleh lalat itu. Macam mana Nabi boleh tahu macam mana lalat ni makan sedangkan Nabi tak belajar ilmu sains dan biologi? Mustahil Nabi boleh tahu pasal benda ni kecuali pencipta lalat ini yang beritahu Nabi tentang ayat ini. Banyak lagi fakta-fakta saintifik yang baru diketahui setelah wujudnya teknologi-teknologi moden. Tapi Al-Quran dah cerita tentangnya sejak 1400 tahun yang lalu. Dalam bahasa yang tidak terlalu susah tetapi tidak juga terlalu lekeh. Itulah hebatnya Al-Quran. Bukan senang untuk menghasilkan sebuah buku yang sesuai dibaca oleh orang-orang intelektual tapi dalam masa yang sama boleh difahami oleh orang-orang awam. Al-Quran sebagai panduan hidup manusia perlu difahami oleh semua lapisan masyarakat. Tak kiralah tahap pemikiran mereka setinggi atau serendah mana pun. Walaupun Al-Quran menjadi rujukan dan perbahasan para sarjana dan profesor di universiti, tapi ia tetap mampu dibaca dan difahami oleh para nelayan, penuri getah, pengutik sampah dan sebagainya. Kesimpulannya, terbuktilah bahawa Al-Quran ini bukan direka oleh Nabi Muhammad SAW ataupun mana-mana manusia, tetapi ia datang daripada Tuhan. Kerana terbukti mukjizat yang terdapat di dalam Al-Quran hanya mampu dilakukan oleh Tuhan sahaja. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ